Upin Ipin perlihatkan suasa hari raya. Pada suatu petang menjelang bulan Ramadan, Upin dan Ipin membantu datuk mereka membuat persediaan pelita di halaman rumah kampung. Datuk mengajak mereka mengutip buluh kecil dan tin lama untuk dijadikan pelita. Upin, Ipin, mari kita buat pelita supaya kampung kita nampak lebih cantik waktu malam, kata datuk dengan senyuman. Upin dan Ipin sangat teruja. Mereka memotong buluh, membersihkan tin dan meletakkan sumbu dengan berhati-hati. Tidak lama kemudian, rakan-rakan mereka datang membantu. Suasana menjadi meriah dengan gelak tawa. Apabila malam tiba, semua pelita dinyalakan. Cahaya pelita menerangi halaman rumah dan jalan kampung. Upin Ipin perlihatkan. Pada suatu petang menjelang bulan Ramadan, Upin dan Ipin membantu datuk mereka membuat persediaan pelita di halaman rumah kampung. Datuk mengajak mereka mengutip buluh kecil dan tin lama untuk dijadikan pelita. Upin, Ipin, mari kita buat pelita supaya kampung kita nampak lebih cantik waktu malam, kata datuk.